AI yang banyak kita tengok impaknya pada social media. Salah satu social media bagi saya satu anjakan yang sangat baik golongan ilmuwan agamawan. Kita ada ramai ustaz-ustaz yang naik namanya dan meluas dia punya dakwah. How kita regulate. Betul. Dan bagi saya, kalau saya ni saya berkongsi hari ni, macam nak bagi satu pandangan lah, satu kata insight yang saya sebagai orang yang ke depan dari segi tenaga pengajar AI. Saya banyak mengajar agensi kerajaan dalam aplikasi AI ni lah. Maksudnya guna untuk buat dokumen, strategize, buat gambar, semua apa benda. Tapi itu kegunaan kerja tu tak? Betul. Kerja harian. Betul. Tapi AI yang banyak kita tengok impaknya pada social media. Betul. Macam Masalah sosial ni lah. Macam kita dah 2 tahun, contohnya kita ada satu radio dekat lokal kita, dia buat anugerah influencer. Betul lah. Ada anugerah influencer education, ada anugerah influencer hiburan, betul. Ada anugerah influencer sekian-sekian. Dia buat kategori lah. Yes, Pecahan banyak. Dan untuk satu masa dulu kita hanya ada anugerah pelakon ataupun filem drama kan. Betul. Kita dah ada anugerah influencer. Betul. Dia membuka lagi peluang lah sebenarnya. Dan kat situ nampak kalau kita tidak regulate. Contohnya macam kita boleh buat je anugerah yang hiburan 100%. Betul. Tetapi satu sudut kita cuba juga buat anugerah setiap tahun kementerian pun ada anugerah pendidik kan. Betul. Pendidik terbaik sekolah menengah, begini kan. Tetapi macam mana kita nak bagi orang nampak pendekatan ni kita boleh manfaatkan. Betul. Bila kita angkat influencer, katakan cikgu-cikgu yang berkongsi knowledge atau berkongsi konten yang untuk mendidik masyarakat, mendidik bukan indirectly kepada pelajar. Betul. Ini yang bagus yang kita nak, betul tak? Betul. Dan salah satu social media bagi saya satu anjakan yang sangat baik golongan ilmuwan agamawan. Kita ada ramai ustaz-ustaz yang naik namanya dan meluas dia punya dakwah ataupun dia mengajar menggunakan platform. Betul. Dan kita yakin mereka pun adaptasi dengan AI pun kata menjadi sebahagian daripada dia punya content creation dia tu. Betul. Betul. Dia campurkan media tu lah. Betul.